Alright, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. So, video kali ni saya nak ceritakan tentang operating hours lah. Okey, apa itu operating hours? Okey, operating hours ni membolehkan pengguna menetapkan waktu operasi mereka. Sistem boleh memberikan respon automatik apabila pelanggan menghantar mesej di luar waktu bekerja. Okey, tetapi dengan adanya jika anda langgan yang pro ataupun yang satu lagi tu saya tak ingat, yang 150 tu, anda AI tetap akan berjalan lah. Diorang akan handle semua bahagian close sale ke, pertanyaan ke dan sebagainya. Cuma untuk bahagian operating hours ni diorang hanya bagi tahu sistem anda ataupun WhatsApp anda tengah dalam apa ni, bukan waktu bekerja lah. Okey. Okey, cara membuat operating hours, anda pergi dekat bahagian operating hours ni, and then anda akan nampak layout macam ni lah. Okey, bila anda enable, dia akan ada away message, iaitu hantar reply message terus. Alright. Okey, masa kat sini biasa kita akan pakai Kuala Lumpur lah. Away message cooldown, which mean kalau customer pernah message dalam 12 jam sebelum, dah tak perlu. Alright. So, dia sekali hantar sajalah. So, anda boleh tick lah mana hari mana yang anda nak. Lepas tu anda boleh set up open, close. So, dalam masa, contoh kalau selepas pukul 6 sampailah pukul 9 pagi esok, kalau ada customer message, dia akan hantar away message. So, bila anda scroll ke bawah, anda akan nampak away message ni lah. Alright, away message ni yang akan dihantar kepada customer bila dia contact anda dah lebih daripada waktu bekerja. Alright, anda boleh set sendirilah. Macam ni saya dah tunjuk sampel. Hai, nama ni adalah nama customer tu. Terima kasih kerana menghubungi kami. Kami sedang berada di luar waktu operasi dan akan membalas mesej anda apabila operasi dibuka semula. So, bila anda dah set, anda boleh saja save operation hours. Okey, itu saja untuk video kali ini. Jika ada sebarang pertanyaan tentang sistem, ada bug ke apa ke, boleh saja WhatsApp kami ataupun buka saja Create Ticket. InsyaAllah kami akan reply. Jika ada sebarang persoalan, boleh saja kemukakan di komen. Alright, itu saja untuk video kali ini. Assalamualaikum.